Bini kau layan mak kau macam orang gaji. Kau nak biar je lah. Bini aku cakap benda yang betul. Memang masin sikit pun. Salah ke mak buat kerja sikit masak untuk kita apa semua? Takkan nak goyang kaki je. Dah ni memang rumah mak. Memang patut pun mak goyang kaki, mak. Tak mak kan? Habis tu, bila biaya siapa nak bayar? Ha? Kalau bukan kerana aku bekerja keras ni, gelap rumah ni tau. Mak nak mandi pakai apa? Pasir. Dah kau menumpang kat sini. Memang patut pun, abang. Kau bayar bil, takkan nak duduk free je, kan? Cakap dengan kau, macam cakap dengan tiang lampu tau. Tak ada faedah. Elok lagi tiang lampu daripada babun, kan? Sudahlah tu. Korang berdua ni asyik bergaduh je. Depan rezeki ni. Kau tu lah bodoh. Siapa suruh kau cakap dengan Baimun? Bang, kau dengar tak? Bini kau sendiri mengaku kau babun, bang. Mak dengar tak, mak? Lah, adik isteri tak ada otak. Dah lah, Mak. Saya tiba-tiba tak ada selera pula, Mak. Lagi geli saya makan. Rasa tak lapar pula. Aku tak nak makan. Mak masak yang lain. Sip. Dah, makan. Makan lah.